Selain itu, perempuan yang ingin dipinang juga mestilah bukan di kalangan mahram lelaki. Bukan dia punya adik-beradik ke, adik susuan ke. Ya. Bukan juga isteri orang. Bukan tunangan orang. Atau bukan wanita-wanita yang masih dalam iddah raja'i. Ya, iddah yang boleh dirujuk. Adapun bagi wanita yang sedang beriddah kematian suami, cerai talak 3 dan fasakh, boleh untuk kita pinang tapi dalam bentuk kiasan sahaja. Jadi kalau dia dalam iddah tu bukan raja'i, tapi dia dalam iddah yang kita tahu dia tak boleh rujuk. Jadi kita boleh kata je hujung bulan ni nanti ada rombongan. Boleh dah. Walaupun belum habis iddah. Jadi kita booking bagi kiasan, tapi kiasan je lah. Okey, ataupun kalau bulan depan saya bersedia. Saya bersedia. Macam dah terus terang lah tu kan. Tak apalah pergi tak selama-lamanya kehilangan timba. nak buat kiasan macam tu. Saya adalah timba berikutnya. Boleh juga. Okay, kalau saya kata ujung minggu ni saya akan datang meminang. Yang itu macam tidak menjaga perasaan. So kat situ kita tahulah etika dan akhlak seseorang itu daripada petunjuk agama ni. Ya?